Assalamualaikum. Cik, apa? Firdaus. Firdaus, nak jemput tahu. Okey. Saya Nik. So, tahniah lah. Oh, sama-sama. Saya pun puas hati tuan dapat sebenarnya. Oh, ya ke? Sebab tuan customer kami dah lama lah. Dari 2018 rasanya. Betul tak? Kami tengok rekod-rekod semua. Oh, ya ke? Saya hampir tak menjawab telefon tu. Hampir. Sebab dua orang depan tuan tu tak jawab. Oh, okey. So, ini tuan nak bawa terus ke atau lori ke apa? Terbawa Ini pemandu saya. Okey. Motor raya. Dah berapa kali dah buat? Ini first time. Oh, ya. Ini first time lah. Tahun ni ada lagi. Ada rezeki lebih. Mungkin kita buat cabutan yang kecil-kecil lah. Mungkin ada benang peti ke, mesin basuh ke, aircon ke. Yang ni kita buat grand prize lah. Tapi yang tahun depan warna motor apa lagi? Selalu tak betul lah. Tapi kalau tak betul aja wow terus lah. So nak kena tampal lah. So tampal lah tuan. Yang ni kita boleh bantu. Yang depan tuan tampal lah. Saya takut saya hengek ke apa pula. Macam mana selama guna perkhidmatan kami? Memuaskan, very professional. Okey. Dan kalau paling saya suka, lepas dia dah siap, semua bersih. Macam tak payah nak kemas lah. Alhamdulillah lah kalau macam tu. Dan after service kot, itu yang paling penting kot. Yeah. Sebab after service, kan freeze, dia akan bagi kita call balik dan dia tanya macam mana. So I think itu kunci kejayaan company ni lah. Bukan sebab saya menang saya cakap tapi memang trustworthy lah pada saya. Terus dengan Skyfreeze. Yalah, saya pun berpuas hati sangat sebab customer dulu kita buka rekod tu, customer lama kita lah 2018 sebab setiap rekod kita mesti kita ada rekod, ada gambar, jadi wah. Sebab saya rasa yang berkesan ni dia setiap tahun tu korang bagi reminder tak nak servis. Kadang-kadang kita tak terfikir kan, kadang-kadang kita lupa. So bila dia bagi reminder tu, yelah memang dah macam kurang sejuk kan benda ni kan. Yang ni lagi. Yang lain ni dia ni kedai bagi ni semua ni. Ni kedai dah bagi lah semua. So yang ni kita bagi drive. Rumah dah ada motor kan? Rumah dah ada motor, tambahan motor ni. Betul lah, tak ada motor. Tak ada motor? Oh ya? Motor saja. So, terima kasih tuan. Alright, jumpa lagi insyaAllah. Ini hasil kita. Yang selalu support tuan, under support semua, booking ni ada orang. Ada orang punya team lah. Dia pun pelanggan kak. Ada. Di rumah lain tapi kita jiran. Tapi minta tolong. Tahun ni kami buat 250 satu kupon. Kalau 1000 dah dapat 4 kupon. Kalau hari tu satu nombor satu tempahan. Okey, jumpa di garden. Okey, terima kasih. Salam sikit. Nabi salam. Salam juga. Okey bang, terima kasih. Okey. So itu je lah. Pemenang kita mencari pemenang yang kedua, tahun kedua lah kat sini. Tak ada motor besar tak? Tak ada motor besar sangat, tak ada lego tempik. Ya, tu bunyi lepas tu.